Pengembaraan kali ini, saya bersama Afiq akan menuju ke satu negara yang mempunyai banyak tempat menarik dan yang penting, kos pembelanjaan hidup di sana sangat murah berbanding dengan Malaysia. Untuk travel backpackers ini, saya dan Afiq akan berkongsi pengalaman kami dan juga cara kami menguruskan perbelanjaan yang paling jimat untuk terus survive selama 8 hari di negara asing ini. Okey, perjalanan kami bermula di airport KLIA Kuala Lumpur untuk menuju ke Jakarta, Indonesia. Penerbangan kami untuk ke sana mengambil masa selama 1 jam 40 minit dan satu pengalaman baru kerana kami beli tiket penerbangan besar daripada negara Belanda, iaitu KLM. Episod 1 ini kami akan berkongsi kepada penonton perjalanan kami daripada KL menuju Jakarta, dan di Jakarta kami mencuba public transportation train laju iaitu Wush untuk ke Bandar Bandung. Kita sapa ada kali kejar-kejar tadi rasanya. Lewat lah kita. Kopak lah tipak. lewat ni Nabi. Lewat masuk. Walaupun dengan lorak-lorak ni kalau ngajak Roblox polis dia. Ni batu ni pula untuk apa? Custom Migration. Saya kapung nak pergi ke bandar. Hei, saya tengok pemakaian macam set cedeng. Balik cedeng. Siap dah check in. Tunggu untuk boarding. Pukul 8 tunggu makanan di atas pula ada weh. Apa ada? Ada. Semua. Pak. Get some for Scout Monica, stay up. 40 times. The horse would Comel dekat airport Jakarta Soekarno-Hatta. Okay, kita alhamdulillah sapa dah dekat hotel di Jakarta. Siap dengan tukar duit sekali. berapa hotel duit kita? Duit kita boleh tadi tukar dalam RM1,000, boleh dalam RM3 juta. Tapi boleh lah dengan harga RM40 dapat 2 RM. tunjuk tak mandi dia. Ada tak mandi sekali. Tahu mana bang ada tak So, mandi. Tak mandi. Cari makanan nongkrongan. Ni mari cari kawasan nongkrongan. Ni view atas hotel. Kita duduk. Tapi memang padat kawasan rumah saya dia. Makan dia bagi ni. Sama air goreng. Cabai sikit. Cabai bedak. Tak juga pertama es test. Oh, punya saya berapa? Es test manis. Cina dengan mayo. Berada di Central Park. Central Park Mall. Tapi mall dia ni memang dekat pasar saja. Mall sini kategori mahal juga lah. So kalau nak pergi mall murah kena pergi Tamrin City. Kalau kita kat Putrajaya lah. Nak pergi mana ni? Letih lah, ingat kata letih main badminton. Tapi apabila mu terawat diri merasa pelan tu, pelan masa ada Malaysia tak lah nak pergi situ nak kecek kau tu kecek nak kecek lah. Ni tak tahu buat gapo sini ni. Fikir masa depan. Hari memang kita kena pindah bandar dah tu. Pindah bandar. Tiga bandar. Jakarta bukan bandar kita. Dia pergi Bandung sepak oh. Bandung Jogja.
Yang sampai juga di mana ni, Pik? Pasar Baru. Baru. Kat mana hari? Hari ni hari Rabu. Kek apa ni? Tahu batu avocado. Mana? Tak tahu tak? Ni kaca. Ni butin atau apa? Ni avocado. Ni kaca hitam, avocado. Mana avocado? You tunjuk balik. Ni. No. Ni butin pokat tak? Enggak apa? Enggak pula. Berapa rating nak bagi ni? Ni apa 10? Tapi dia lain wadah sekarang tadi. Ni bukan macam vanilla gitu. Eskenyo. Oh, kenyo. Ni rasa dia macam eskenyo. Dia blender. Macam tinggi-tinggi gitu. Kita ni menuju ke stesen Pak Ali lepas ni. Lagi Pukul 8. lagi Monas tu. Monas ni kan? Tugu besar macam dia. Orang hidup mana? Naik Gojek. Gojek pula. Oh, tuk-tuk. Pergi ke Monas. Sampai di Monas, macu tanda di ibu kota Indonesia, Jakarta. Kita duduk mana ni? Monas. Monas. Ada beda lah ni. Apa perasaanmu hari ni selepas achieve sehari dah ni? Dekat Jakarta. Nombor 1 letih. Ingat kata letih bawa pek 12 kilo. Letih tau apa. Mula-mula tak asyik dah pek. Ni, dia bawa beg hari ni. Ni 10 kilo kat saya berat kali 12 kilo. Dia api tu berat mana? Api berkuda. Tinggal main. Benar lah, semua tahu air dia. Aku dah. Assalamualaikum. Jauh ke Mas? Halim. 1 jam. 1 jam. Macet. Macet. Macet padat. Oh. Jakarta memang macet. Halim ya. Halim. Pak rosak. Karena spare partnya Pak. Apa? Spare partnya susah. Oh iya. Kalau betik agak susah. Dan dia kalau misalkan ganti itu harus satu. Nah, ini mau pergi Bandung. Oh ke Bandung. Nah, Halim. Push. Oh iya. Kita ke stesen Halim. Kita sampai dah dekat stesen Halim. Kita nak naik bus malam ni. Kerja naik Gojek ni daripada Jakarta ke sini. Ke Halim. Daripada Jakarta ke Halim tu dalam sejam. Terus sekarang ni kita nak bus ni macam kereta api Pelu lah. Sementara tunggu naik train. Lagi sejam lagi pihak. Dari makanan lu isi perut. 12 jam dah tak jumpa nasi. Lagi kau. Alah pun roti tak ada lah. Roti ni 10,000. Inilah kehidupan jalan ni. Nupai kedah orang. Ada lagi setengah lagi. Setengah lagi tu train ke Bandung. Has been stopped. Passengers who missed the boarding, please. Sekarang kita nak naik transportasi darat. Menggunakan wush.
bersama si Mak Amin. Sudah kepenatan membawa beg. Halim ke ni Bandar Larang, tapi tak siapa lagi Bandung. Tak lagi Bandar Larang ke... Banyak tak tunjuk pun Bandar Larang ke Bandung. Tak, tu tak boleh. Kita kena pergi sendiri. Tapi guna tiket yang sama. Kena tebus tiket pula. Tiket ni lah. Ya. Tiket apa? Tiket 5. Nombor ni. Boleh. Mana? Masuk dah sini. Selamat malam, selamat datang di Tasnali, silakan. Kita tanya dia. Ni nombor seat berapa? Kereta 6 ada di sebelah sana. Di sana? Ya. Gerabak Ini baru nombor. kereta 2, 3, 4, 5. Kau ni 2. Bisa. 3. 6 dah sana. Ini tu bosan. Dia first dia Asia ada. Ya. Ke tapi negara dia kan perlu. Asia, Jepun ni Asia Tenggara. Asia Tenggara lah. Oh ni. Ni? Ya kan ni? Tiga-tiga tu. Ni. Pergi masuk. Mana sendiri? Tu ada sebelah. Hujan sekali. Betul? Mundur dah. Sebelah. Oh boleh. Cup noodle 12,000. So ni makanan dia. Happy hour. Ada kopi juga. Kopi sahur sini lah. Kita berada mana ni? Bandar Larang. Bandar Larang. Jom bodoh. Ni dia. Naik ni KA. Jarak jauh daripada stesen Bandar Larang ke tak ada seat. Masuk lah. Station to the final station, Bandung. The train will also stop at Cimahi and Bandung Station. Dia. Duduk. Stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Kirain Bandung. Nak tidur mana ni? Masjid Al-Mu'min. Mu'min. Ni dia. Tempat tidur sedang menanti menunggu kita. Sebab masjid tutup, tempat charging pun tak ada. Kita cari hotel-hotel bajet lah. Ni hotel kita kena jalan orang 900 meter tu. Dalam 10 minit gitu siapa? BBM ada ni bangun tidur sejik. Ya. Ada orang. Hai, ni istana apa ni besar? Berapa jauh lagi? 9 minit. Betul tak jalan ni? Lagi 500 meter lagi sampai hotel kita.